Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi Perdana Menteri telah mengumumkan reformasi pendidikan. Ada beberapa langkah dan saya rasa ada beberapa langkah yang saya sangat setuju dan ada beberapa langkah yang saya rasa saya tidak setuju dan perlu dibahaskan dan juga perlu diteliti. Yang pertama yang saya nak cakap pasal yang setuju dulu. Yang setuju PMX, you earn my respect apabila mewajibkan silibus mata pelajaran bahasa Melayu dan juga sejarah kepada seluruh sistem pendidikan dalam negara ni termasuklah UEC. Ini langkah yang sangat berani, langkah yang sangat baik. Memang saya rasa inilah yang dinanti-nantikan oleh kita semua. Terima kasih PMBest. Itu yang memang saya sokong. Yang kedua, yang saya rasa perlu kita bahaskan dan juga kita teliti. Apakah masalah yang sebenarnya dalam sistem pendidikan negara kita? Masalah yang kita ada sebenarnya ni adalah bukan soal cikgu kita tak nak mengajar ataupun apa. Tetapi masalah kita adalah kita ada masalah kekurangan guru untuk mengajar. Kita ada masalah kekurangan fasiliti di setiap sekolah-sekolah yang ada dalam negara ni. Jadi ini dua masalah yang utama. Jadi apabila pengumuman tadi untuk membolehkan anak-anak kita yang umurnya 6 tahun masuk ke darjah 1, walaupun secara sukarela, tapi saya percaya mesti akan ada orang ibu bapa akan hantar. Ini akan menyebabkan penambahan bilangan pelajar yang akan masuk ke dalam darjah 1 ni. Pertama saya nak tanya, kita ada dua masalah. Masalah fasiliti yang tak cukup dan juga masalah guru yang tak cukup nak mengajar ni. Jadi adakah dua masalah ni dah diselesaikan? Kalau tidak diselesaikan dan kita tambah lagi jumlah pelajar yang masuk, ini akan membebankan guru, ini akan memberikan kesan secara tidak langsung kepada anak-anak kita yang nak masuk dalam sekolah tu. Sebab apa? Yang ada hari ni pun tak cukup, apatah lagi kita nak tambah lagi. Jadi sebenarnya masalah yang utama ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan adalah masalah fasiliti kita. Ada kat sekolah tu kadang-kadang ada anak-anak kita terpaksa masuk 30-35 orang satu kelas dan kelas pun terpaksa dikremkan. Jadi ini menimbulkan satu ketidakselesaan kepada anak-anak kita untuk belajar. Apatah lagi lepas ni nak tambah lagi. Dan kena ingat bila kita tambah darjah 1, maksudnya ada penambahan darjah 1, kita kena tampung selama 6 tahun. Sebab dia akan jadi darjah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Adakah reformasi pendidikan ini dapat menyelesaikan masalah yang memang asas ini? Kalau tak dapat menyelesaikan masalah yang asas ini, saya percaya ini akan memberikan kesan yang sangat tidak baik kepada sistem pendidikan anak-anak kita. Jadi saya minta kepada Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan untuk lihat kembali cadangan yang telah diumumkan. Kalau boleh kita reverse lah. Sebab apa? Kita tak nak masalah yang memang sedia ada tak dapat selesai, kita nak tambah lagi masalah baru. Kesian anak-anak kita, kesian cikgu-cikgu kita kat sekolah. Terima kasih.